Dekat Bazar Ramadan Wang Semaju. Betul lah. Bazar Ramadan Wang Semaju. Okay. Tapi tak tahu lagi, tapi memang Bazar Wang Semaju ni boleh tahan ke? Ramai orang. Rasanya memang ramai orang kan, kalau ikut ni kan. Jodoh jangan cakap lah kan. Dia kalau jodoh berbuka puasa ni macam-macam jodoh ada. Nanti kita tengok. Tengok dekat sana. Ni ikut lorong lah. Parking pun dekat jauh sikit. Sebab apa parking Suara Pakis ni. Jadi boleh dah boleh dapat parking. Okay, kita ikut laluan dekat balai polis ni, Wang Semaju ni. Okay, nanti kita tengok sampai tempat tu, kita tengok apa dia punya jodoh kat sini. Oh. Ada tam-tam juga. Tam-tam. Tapi dia kaman. Martabak Rainbow. Alright guys. Pintu gerbang. Let's go. Pintu gerbang Bazar Ramadan Wang Semaju 2026. Ada basking. Ada basking guys. Ada basking Aduh. Selagu boleh selagu. Itu dia jodoh. Dengan keramai orang tak tahu saya tak jumpa lagi makanan saya, belum jumpa lagi tau. Terlalu banyak sangat dia punya makanan. Jodoh terlalu banyak. Jodoh terlalu banyak, tak tahu nak makan apa. Aduh. Nak bergerak pun payah juga. Jap. Macam mana nak cek makan? Nak bergerak pun tak boleh. Sabar. Bergerak sikit je. Semua nak ke depan buat. Tengok depan ni. Terlalu perlahan geraknya. Macam bawa kereta pun jadi kan. Macam bawa kereta. Tadi kambing jalan. Kalau jalan pun panjang lagi tapi sini ada boleh. Boleh. Jom kita patah jap. Kita kat depan. Sikit-sikit kebebasan. Daripada yang tadi tak bergerak Okey. Ini apa? Kuih apa ni? Kuih jodoh. Ni nasi lemak. Nasi lemak pun favorite juga. Tapi jap. Kita ke depan lagi. Kita ke depan lagi. Tengok. Nasi Arab. Ni apa? Burger pun. Malat. Burger. Mana apa? Puding caramel. Tengok Marcelo kuih selo pun Marcelo. Jap. Jadi kita U-turn kat sini. Sekejap Okey, sini sikit kebebasan. Okey, dapat angin sikit, angin sepoi-sepoi. Tadi langsung tak berangin tu. Boleh apa? Nak lari tu. Cedok RM10. Siapa nak makan? Nak ke? Acap nak. Saya kena selfie sendiri lah macam ni. Akak kena pegang. Okey, sekejap punya. Sekejap. Lauk sini lauk semua seperti ada ayam, ada daging, kuih tiaw ni. Semua lauk sini RM10 saja.
campur RM10 kau sendiri. Nasi campur. Mana? RM10 saja. Nah. Mem berapa tu? Ada ayam, ada kambing, ada lalang. Saya punya makanan belum dapat lagi. Tak dapat lagi makanan. Sekejap. Sekejap. Kita masih tengok pasal sebab dia panjang sangat. Dia punya bahasa ni panjang sangat. Kalau tak jumpa kan, beli kat Giant je lah. Ajak ni dah selamat dah. Waalaikumsalam dia. Baik. Baik. Dah. Dia apa? Oh, dia apa? Okey. Okey. Kita nak jumpa dengan Encik. Rezeki. John, goreng. Tak jumpa lagi ya. Apa tu? Dapur purba. Dia apa? Saya ikan susu tak ada. Habis. Dia makanan tak mahal. Tapi yang mahal dia punya ni. Ni tu. Mahal itu ini. Okey, saya ke depan dulu eh. Ui, 6.39. 6.39 makanan tak dapat lagi ni. Sekejap nanti kita jauh lagi ni. Dia punya bazar ni memang panjang gitu. Sampai saya daripada sini pun tengok belah sana pun nampak masih jauh lagi. Memang panjang lah bazar Wang Semaju. Bazar Wang Semaju. Yep. Oi, burung dah berdentum ni. Harap-harap. Nampaklah. Belanja di sini kan. Harap-harap. Jom. Mana lagi? Okey, jom. Ayam, daging, udang. Udang, daging kot. Daging, ayam. Daging lah boleh lah. Saya dapat ni Bandung Muar. Ni Bandung Muar. Okey, daging. Daging. Oh, dekat dia. Nak beli macam mana? Wallet yang tertinggal. Kita pakai mem je lah. Wallet yang tertinggal. Aduh. Biasa wallet tu masuk dalam bag kan. Dah tertinggal lah. Tak apa. Mem ni aja ada. Wallet yang tertinggal kan. Backup plan B.
Kita kena mi Bandung Muar. Sekejap. Saya dapat sekarang pagi. Okey, 6.42 saya dapat mi Bandung Muar dulu. Sebelum yang lain. Okey, masih. Okey. Ini Bandung Muar yang pertamanya ni. Dua ada yang pertama dulu dapat. Okey. Kita jalan lagi. Okey, sini lengang sikit. Boleh. Okey, bergerak laju sikit ini. Macam makanan dia macam-macam. Wadah berbuka macam-macam guys. Tu dia. Okey, sini bergerak laju sikit. Tak. Oi, sekejap. Pusing lagi ya. Orang dah memanggil-manggil dah. Cuba salah tu. Kalau orang lain tak ada kan, tapi pasal dia ternampak SS ni kan. Serba salah. Tapi kena cari juga jodoh lain kan. Good. Alright, see guys. Bye guys. Okay. Aduh, saya dah kehilangan manager. Di manakah managerinku? Di manakah kau? Aduh, mana manager saya ni? Mana manager? Aduh, managerku. Aduh, nasib baik jumpa. Saya baik jumpa member ni. Wai, Allah. Dah beli ya? Okey, bergerak laju sikit. Bergerak laju sikit. Ya, saya, wai. Bergerak lagi ya. Okey, ya. Oh, dia kata nangka tu besar macam saya bu. Aduh, I'm getting. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam baik. Aduh. Dah habis dah. Okey, ada lagi tu. Dia dah sampai. Okeylah, hari ni kita nak sampai ke penghujung apa ni? Mem kata nak sampai ke penghujung ni. Woi, baik. Allah, sihat. Siapa? Ada juga si Tomel tu kat atas tu. Silo mana silo? Tak. Badannya. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Okey ya. Jumpa lagi ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, Marin, ini ada. Nak. Yes, ambil. Alhamdulillah. Okey, ni bagi buat baik. Tu apa? Lebih. Muda. Tak semua. Ya. Okey, boleh lah. Boleh. Okey, saya punya puding caramel saya jumpa ni. Guys. Okey, ini masuk ni. Jap. Saya nak perbetulkan saya punya jap. Saya kena perbetulkan kejap guys. Sekejap Okey. Alright. Okey, boleh. Oi. Lah. Mu niat ke sini. Oh, dia niat ke sini dah. Dapat sini Aduh. Nasi kabur. Habis dah.
Aduh, mem suka nasi kabu. Oh, jangan ya. Ambil. Okey. Sama. Habis dah. Habis nasi kabu ke? Aduh. Okey, bagi. Okey. Oh. Ambil. Ngadap sini. Okey. Dah sini. Buat apa balik. Sekejap. Ayo. Sekejap. Men. Balik tu. Nak, satu. Apa? Satu. Lebih tak? Boleh satu. Dia punya margarin tak nak. Itu dah letak gula belum? Sikit gula saya nak sikit dia. Okay. Dia? Anak? Tahun ni. Tahun ni. Dia berapa ringgit? RM5. Mana? Ni QR. Dia dah salah. Dia tahun lepas pun dah keluar dah. Dia bermain berat macam ayah dia juga lah. 65, 70 nanti kan. Lepas ketinggian kita kan. Last year dia masuk ni Malaysia. Malaysia masuk. Masa tu top 5 tu. Okey, baik. Okey, jap. Okey, apam balik. Memang saya punya favorite. Apam balik guys, favorite saya. Oh, memang layan dah lagu ni jangan stres. Okey, potong. Tu dia. Tahun lepas pun niaga. Tengok sini. Masuk daripada depan dia start rasanya. Oh, sini Pak. Dekat sini baru bernapas sikit. Dah sampai sini kan. Memang kan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Okey, jumpa lagi. Okey. Alright guys, jom. Let's go. Jom Mak. Mem. Mem di manakah? Air kelapa laut. Ni buah dia. Dia punya buah. Air kelapa laut madu guys. Okey, satu Air kelapa. Yang mana? Ni yang ni satu satu. Air kelapa laut madu. Okey, masih. Dua. Oh ya ke? Masih. Moga murah rezeki Member belanja sale. Dia belanja yang patut kucing. Okey, masih Oh ya ke? Okey guys.
Selesai dah kita punya kardio kita. Jauh juga guys berjalan daripada ujung tadi sampai dah ke depan balik. Ini je dapat. Okeylah jadilah. Okey, nampak. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kita akan keluarkan video terkini lagi. Apa saja kita punya konten-konten, insya-Allah tunggu dan lihat. Okey, bye bye. Jumpa lagi, bye bye. Jom. Rumah ni daripada Hatta Builder. Okey. Dia kering macam ni mak. Bismillah. Rumah. Berata. Okey, biji dia kita asingkan. Ni murtabak Muslim nampak macam kuih selo kan, tapi sebenarnya puding caramel. Oi, tu dia. Jadilah kuih selo ni kan. Oi. Berapa harga? RM4.5. RM4.5 kuih selo. Pakat saya. Sekejap. RM4.5. RM4.5. Kita punya murtabak kita ada pergi. Apam balik. Apam balik. Jap. Mi Bandung Muar. Murtabak Muslim. Puding caramel. Sekarang orang kata kuih silo kan. Kuih silo. Okey, kita ada 2. Lepas tu kita ada apam balik. Ni bukan apam balik Muar. Apam balik. Air madu kelapa laut. Baik. Alhamdulillah juara berbuka puasa ni. Apa-apa. Ini jangan dilupa. Sekejap. Cari. Korma jangan dilupa. Ada makan satu lagi. Okey, 3. Kata 3 ni sunnah. Top. Okey. Kurma meletak ni. Biji kurma boleh buang. Bandung tak apa. Jap, Melo. Dia bila kena air pak kenyang. Bulan puasa main je tu. Macam mana pun mi Bandung ni belum makan lagi, baru makan kurma kan. Kurma dengan air madu kelapa laut. Janji. Walaupun makan macam ni, kita tak ke mana pun. Makan, apalagi kardio. Dalam gym ni. Makan kita kardio. Zone kardio kat sebelah sana. Zone weight training belakang acap sini. Belakang ni. Tak boleh nak lari dah. Tak boleh nak lari dah. Kan? Mana nak pergi? Makan tak makan. Walaupun bulan puasa. Sekejap, kita rasa kuah dulu Bismillah. Sedap. Best. Dia punya mi Bandung Muar ni memanglah mi Bandung Muar. Orang yang tahu kan. Mi Bandung Muar, Batu Pahat. Oi. Sekejap ni Bandung, kita rasa satu dulu. Murtabak Muslim. Padu. Sedap. Sedap. Puding caramel ni memang sedap. Saya garanti sedap. Tengok macam ni pun dah tahu dah.
Kan, mak. Cok, nyok. Mak. Oh, Allah, Akbar. Hmm, hmm, ah, ah. Hmm, 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 hmm. Tertumpah dah kuah ya. Tumpah dah demi kuah ya. Oh, tak apa. Yap. Tak. Air madu kelapa laut kurang manis. Makan, jangan tak makan. Saya try merasa. Try merasa jap. Tadi dah makan tu sikit kan? Okey, try Cuba. Kuih selo. Dah. Oh, okey. Dia punya gula dia pahit-pahit, okey. Oh, memang best. Sedap. Jap. Sedap. Oh, best. Lah, kalau tak beli rugi bu. Dah terbiasa makan. Ni apam balik. Apam balik pun. Ya. Tak habis lagi tu. Tak apalah, sejam agak makan juga satu sikit dah empat dah saya makan ni. Okay, lembut apam balik. Alright. Lembut. Di Bandung 4 dah. 4 ni pun dah. Kenyang. Okay. Hop. Right. Best dapat makan macam ni kan. Okay. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah ada tekan butang loceng tu ting tering. Tekan jangan tak tekan. Kalau nanti ada video-video terkini, konten-konten terkini, kita akan keluarkan lagi. Support sikit, Sadri Semat. Alright. Okay. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Apa? Makan sulam air. Penuh lah tu. Kenangan lah tu. Anda tak ada pelalat tu.